Seorang lelaki cedera ditembak pengawal keselamatan selepas mengamuk dengan menggunakan parang dalam kejadian di sebuah restoran berhampiran Hospital Banting, Selangor. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmal Riza Razzi berkata, seorang lelaki telah melaporkan adik lelakinya mengamuk di sebuah rumah pada jam 12.05 tengah hari semalam sebelum dihantar ke Hospital Banting untuk rawatan oleh anggota kereta peronda. Tambahnya pada jam 3.31 petang, polis menerima satu lagi panggilan yang melaporkan suspek mengamuk dan bertindak mengacukan senjata itu ke arah pegawai perubatan di sebuah restoran yang terletak berhampiran hospital sehingga memaksa sedas tembakan dilepaskan ke arah lelaki terbabit. Beliau memberitahu kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan dan Seksyen 39 Akta Senjata 1960. Ujarnya orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil ke Balai Polis berdekatan atau hubungi bilik gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Langat di talian 03-318-72222. Terdahulu tular di media sosial video berdurasi 57 saat yang memaparkan insiden seorang lelaki mengamuk menggunakan sebilah parang di sebuah restoran di Banting. Lelaki itu kemudian ditahan selepas seorang pengawal keselamatan bertindak melepaskan satu das tembakan pada kaki suspek selepas dipercayai cuba melarikan diri.